Okay geng, hari ni aku nak tunjuk salah satu tackle box. Kalau sebelum ni korang tengok aku tunjuk yang besar, yang ini paling kecil yang kita orang ada, tackle box mancing. Yang ini kalau korang nak pakai sesuai untuk main sungai, kolam, memang sesuai lah. Ini harga dia memang cakap kau murah guys, dan solid. Barang memang solid, macam ada jenama punya barang. Ini made in China. Ini memang solid guys. So guys, korang tengok atas ni dah ada stand. Korang kena lock dua ni, tepi ni, untuk korang jadikan dia stand. Bila dah lock jadi macam ni lah. Korang buka, korang tengok atas ni. Atas ni memang solid. Korang nak letak apa pun boleh guys atas ni. Dan dia punya solid guys. Tackle box ni korang siap boleh berdiri atas ni. Memang kuat. Berat aku 70 kg. Tapi aku rasa memang sangat kukuh. Aku rasa dia punya ketahanan dalam 100 kg macam tu. Still boleh duduk, boleh berdiri atas ni. Sebab tackle box ni memang solid. Dan untuk bahagian dalam dia guys, korang ni aku saja letak contoh lah, dua mesin. Korang boleh letak lagi mesin. Muat je korang tengok tu. Mesin ni saiz besar guys Korang tengok mesin ni dengan tangan aku. Walaupun kotaknya kecil, tapi boleh letak banyak barang. Dan yang paling best area sini lah. Sebab apa aku suka guys atas ni. Okay, yang pertama guys, kalau korang dah pakai mata kail korang tu boleh guna lagi. Korang boleh cocok je dekat sini. Nampak tu, korang cocok. Kalau korang nak guna, korang ambil je. Simple. Lepas tu kalau korang buat perambut, korang dah siap-siap buat perambut, tak tahu nak letak mana, korang boleh sangkut je dekat sini. Sebab ini span guys, ini span, dia lembik. Nampak tu aku tekan, dia memang lembik. So harga kotak ni guys, satu set dengan rod holder RM100 saja. Rod holder ni pun function juga guys. Kalau korang nak bawa beg umpan lagi, nak bawa box lagi, rod ni korang tak payah pegang, korang letak je dalam ni, senang. So inilah tackle box, harga dia RM100. Korang dapat tackle box dan juga rod holder. Korang boleh pilih nak colour apa. Kita ada colour hitam, full set hitam. Kita ada colour grey. Ni colour kelabu dengan hitam. Lepas tu kita ada colour hijau. Kalau korang suka meriah-meriah sikit, nak lagi lawa, premium, warna merah ni. Warna merah ni confirm korang punya ikan datang. Sebab ong korang kuat. So harga RM100 sahaja guys. Korang boleh PM kita orang pada nombor yang tertera. Kalau korang nak beli dekat platform lain, Beg Oyen, korang boleh search nama kedai ni, Orchid Tackle 88. Itu nama kedai kita dekat Beg Oyen, platform lain. So macam biasa guys, apa-apa korang PM je.